Assalamualaikum, salam sejahtera dari Stadium Tuan Kuat Rahman Paroi. Pertembungan saingan Liga Super membabitkan pasukan tuan rumah yang akan turun berdepan dengan pasukan Penang FC. Kiyoshiro hantar ke depan mencari Jovan Motika. Percubaan terus menarik untuk melihat setup yang dilakukan oleh Jovan Motika, disusuli dengan rebatan dari Lokman Hakim. Satu tampanan on the run dari Lokman. Tampanan dilakukan oleh Ramadan. Tak lepas dari Omid. S. Salvan sedang membentuk sesuatu. Dari S. Salvan, apakah terkena tangan dan sepakan penalti? Jelas ia betul-betul berada di depan kedudukan Tuan Muhammad Yusri. Insiden ini yang membawa kepada Tuan Muhammad Yassin menggunakan visual VR untuk mengesahkan keputusan yang diambil itu sama ada tepat ataupun tidak. Corner, take number 4. Obi 15. Corner 4. Obi. Oh, tidak. Oje Potera. Peluang bagi Dylan, dan itu dia. Pemain ini terus mencipta sensasi tersendiri untuk membuka tirai jaringan. Penang jarang datang ke kubu pasukan Negeri Sembilan. Kali pertama menerusi Dylan Wenzenhall, dan kemudiannya minit ke-22 Dylan memperoleh satu lagi peluang, dan lihat kredit kepada Oje Protera. Satu setup yang begitu menarik untuk mencari kedudukan Dylan Wenzenhall yang melakukan rebatan terus menuju ke pintu gol pasukan Negeri Sembilan untuk membawa pasukan pelawat di depan dengan 1-0. Lagi hantaran-hantaran yang kurang menarik ditampilkan oleh Negeri Sembilan. Takumi untuk Yuichi Hirano. Jovan Motika. Lepas dari Jovan Motika, percubaan jaringan penyamaan dari Jovan Motika untuk kembali menyamakan kedudukan buat Negeri Sembilan. Selepas beberapa kali dia mencuba, kali ini dia masuk ke bahagian tengah. Lihat bagaimana turning yang dilakukan. Lepas dari Adib, kemudiannya ada sedikit mengelirukan. Percubaan yang sukar dibaca oleh Ramadan. Jadi Jovan Motika memberikan kelegaan seketika. Mirul untuk Lokman. Masih lagi Lokman. Lepas dari Lokman Hakim. Idea yang menarik. Dia melepasi kawalan. Lihat bagaimana dia masuk di kawasan tengah. Kemudiannya melepaskan rebatan pada ketika Akmal cuba untuk menghalang. Memberikan tumpuan serangan ini terlebih dahulu. Dylan ke depan, itu dia sentuhan JJ Kipre. Dia hanya memerlukan satu tapping untuk memberikan jaringan kedua buat Penang FC. Minit ke-78. Stefano Bruno, Dylan, dan disudahkan oleh JJ Kipre. Dia berada di posisi yang tepat untuk meletakkan bola ke dalam jaring.
Gol Penang FC dijaringkan pemain jersey nombor 23. Yuichi Hirano dari Odai. Leret. Arik mengeluarkan dari kawasan bahaya. Mio terlepas, masih lagi dalam kedudukan bahaya untuk Penang. Odai. Peluang bagi Mio. Masih peluang, itu dia jaringan penyamaan. Kedua-dua pemain yang dibawa masuk menghasilkan jaringan. Jika tadi untuk Cece Kipre, kali ini untuk Mio Suneyansu menyamakan kedudukan untuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan FC dijaringkan pemain jersey nombor 20. Jatuh bangun kemudian lihat ada desakan yang dilakukan oleh Abilo. Tetapi Mio tenang untuk memastikan bola terus menerjah jaring bagi jaringan penyamaan untuk Negeri Sembilan. Jaya Odai untuk Mio. Masih lagi Mio masuk ke bagian dalam, peluang pasukan Negeri Sembilan. Paling hampir adalah Joseph Esso. Dia masuk ke dalam menewaskan Akmal Zahir. Sayang sebenarnya. Bola betul-betul melintas di depan Joseph Esso. Negeri Sembilan terus menekan. Odai untuk Mio. Bijak pergerakan ini terlepas. Joseph Esso, peluang bagi Eselvan. Bagaimana pengakhiran dari Eselvan dan susulan Joseph Esso meletakkan tuan rumah di depan. Satu comeback yang menarik dari Negeri Sembilan. Joseph Esso, Eselvan, kemudiannya berada satu follow up yang baik dari Joseph Esso. Dijaringkan pemain jersey nombor 11 Joseph. Jadi Joseph Esso meletakkan nama selaku ke depan. Dan sepakan penalti. Apakah drama yang sedang berlaku di Paroi selepas insiden ini? Tampanan dari Obilo untuk mencari posisi Izzat Zikri. Bagaimana dari Stefano Bruno Azrikani? Jaringan penyamaan untuk Penang FC. 3-3. Sayang untuk Negeri Sembilan. Selepas ketinggalan, comeback yang cukup menarik ditampilkan. Kemudiannya di penghujung babak yang kedua, hanya tinggal 1 minit berbaki. Dari Yuichi ke dalam. Apa yang berlaku? VAR ataupun sepakan penalti diberikan untuk Penang. Stefano Bruno menyudahkannya. Namun selepas itu, insiden ini membabitkan Akmal Zahir dan juga Odai. Ya, tidak penalti. Jadi tamat perlawanan untuk kedua-dua pasukan. Berpuas hati dengan satu mata. Satu mata untuk Wan Rohaimi. Untuk keputusan muktamad. Negeri Sembilan 3, Penang FC 3. Kita jumpa lagi.